yang telah saya maklumkan terdahulu bahawa saya pada 6 hari bulan, hari pertama sidang Dewan Rakyat, saya telah mengemukakan usul di bawah perkara 18.2 peraturan mesyuarat yang itu berkaitan dengan jemputan Perdana Menteri kepada Presiden Amerika Donald Trump. Jadi usul itu saya telah hantar bertulis, telah diterima. Jadi hari ini saya telah menerima jawapan daripada Tan Sri Speaker, jawapan yang sebenarnya saya dah jangka. Jadi dalam jawapan Tan Sri Speaker permohonan pembahasan usul di bawah perkara peraturan mesyuarat 18.1 dan 18.2 yang saya nyatakan ini telah ditolak. Jadi perkara ini ditolak. Jadi alasan penolakan kerana katanya pada hari 6 hari bulan itu Menteri telah pun menerima soalan daripada ahli parlimen dan Menteri telah bagi penerangan. Jadi saya rasa sangat kecewa kerana perkara ini adalah perkara besar dan perkara ini diperkatakan oleh masyarakat sekeliling tentang kedatangan Presiden Amerika yang sentiasa mengemukakan veto di dalam pertubuhan PBB bagi memberi laluan kepada Israel yang sehingga menyebabkan Israel boleh melakukan pelbagai kekejaman termasuk yang terbaru Global Smooth Flotilla ni. Jadi Speaker telah memberi alasan bahawa Menteri telah memberi penerangan katanya. Tapi seingat saya yang berlaku pada hari itu adalah dalam soalan tambahan. Dan soalan tambahan, ahli parlimen cuma boleh bercakap tak lebih 3 minit. Dan yang bercakap pun ada 2 orang saja, tak salah saya, berhubung dengan perkara ini. Jadi pada saya, ini adalah satu perkara yang agak mengecewakan untuk dikatakan bahawa dengan penerangan oleh menteri yang berkenaan, mewakili pendirian seluruh Dewan Rakyat. Jadi kerana itu saya berpandangan sepatutnya Speaker boleh mempertimbangkan supaya ahli-ahli parlimen boleh beri pandangan. Sebab banyak pandangan yang akan diterima ini yang sebenarnya sepatutnya boleh membantu Perdana Menteri supaya tidak tersalah langkah di dalam soal jemputan kepada Donald Trump ni.